Ramai orang keluar pagi balik petang. Cukup bulan bayar hutang. Gaji anda bukan untuk dihabiskan setiap bulan. Kalau tak urus betul-betul, kerja keras takkan nampak hasilnya nanti. Saya nak kongsikan 10 checklist kewangan yang dikongsikan oleh Tuan Azizi Ali, seorang pakar kewangan yang terkenal di Malaysia. Yang pertama, simpan dana kecemasan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji. Yang kedua, carum takaful hayat yang cover minimum 2 tahun gaji. Yang ketiga, medical card kena ada sekurang-kurangnya cover RM100,000 setahun. Yang keempat, miliki sekurang-kurangnya 1 buah rumah. Yang kelima, simpan dana persaraan untuk hidup 20 tahun lepas bersara. Yang keenam, dana pendidikan anak-anak untuk masuk universiti. Yang ketujuh, sekurang-kurangnya 10% harta mesti dalam bentuk emas fizikal. Yang ke-8, bayar zakat pendapatan dan zakat emas bagi Muslim. Yang ke-9, buat wasiat dan hibah awal-awal. Dan yang ke-10, selesaikan hutang besar sebelum umur 60 tahun. Nampak banyak kan? Ya, memang banyak. Tapi itulah realiti hidup. Kita hanya ada 2 pilihan, susah sekarang atau susah kemudian. Kalau nak senang kemudian, kena susahlah sikit. Sekarang ni yang penting kena tambah ilmu kewangan, konsisten menabung setiap bulan, jangan berhutang ikut nafsu dan cari jalan tambah pendapatan. Kalau nak tahu macam mana emas boleh bantu capai semua checklist ni, klik link di bio. Saya bantu anda sebaiknya.